Hai semua pecinta buku, jom ramai-ramai datang bersama keluarga ke Pesta Buku Antarabangsa 2025. Hai kawan-kawan, hari ini kita berada di Pesta Buku Antarabangsa Selangor. Kawan, jom! Kembali dengan penganjuran yang lebih meriah, berinspirasi dan penuh ilmu, SIBF 2025 akan turut menjadi platform peluang perniagaan kepada penerbit, pengedar serta pemain industri buku tempatan dan antarabangsa yang mengambil bahagian. Dekat sini ada anak Muslim. Nak cari buku akademi, popular pun ada. Sasbadi pun ada. Kawan-kawan, kat sini banyak buku. Ni buku, ni buku, ni buku. Kapan pun nak pening nak pilih mana? Sini diskaun. Sini lagi murah. Saya share satu video tentang kat sini beli satu komik dapat karakter kad. Buku kanak-kanak pun ada murah. Wah, bestnya! 3 buku RM10. Puan, saya daripada TV PSS. Itu video SK Tabak Jauh. Ya. Boleh saya interview Puan? Boleh. Boleh saya tahu nama Puan? Nama saya Roslimah binti Saad. Apa rahsia kejayaan Puan? Saya adalah penulis dan ilustrator, maksudnya pelukis untuk buku bergambar kanak-kanak. Bagaimana saya mendapat ilham untuk kejayaan menulis buku ini adalah saya gunakan pengalaman sedia ada, seperti kehidupan kita di kampung, environment di Malaysia, untuk saya masukkan dalam sebagai elemen dalam buku bergambar kanak-kanak saya. Seperti buku ini, saya menggunakan elemen haiwan Malaysia, iaitu tapir, untuk diperkenalkan kepada kanak-kanak. Hebatlah Puan ni. Boleh melukis dan menulis. Abang first time ke datang kat sini? Pertama kali je kita first time baru datang. Kat sini best sebab macam kita duduk ke depan, suasana dia yang menyeronokkan. Macam-macam buku kita boleh beli kat sini. Puan, Puan first time ke datang kat sini? Ya, saya pertama kali datang sini hari ini. Apakah perasaan Puan datang kat sini? Saya gembira hari ini sebab saya datang dengan anak murid sekolah saya, Sekolah Agama Menengah Nurul Iman. Apakah yang Puan yang sedang mencari? Saya cari mungkin buku yang sesuai dengan saya dan untuk anak saya darjah 3. Terima kasih Puan. Sama. Mari bersama-sama menghubungkan hati dan minda di Pesta Buku Antarabangsa Selangor 2025.